kita mak-mak ni kalau kuali kat dapur tu selagi tak cukup, selagi tu lagi kita beli kan. Ada yang nak tinggi, ada yang nak rendah, nak kecil, nak besar kan, macam-macam pattern. So kali ni saya beli yang ni pula. So mula-mula saya tunjuk tangkai dululah ya. Dia punya tangkai jenis kayu. Yang ni ada skru. Okey, nanti kita boleh skru lekatkan dia. Okay, dalam dia. Tarang. Dalam dia. Okey, kejap saya buka. Dia balut pula kat situ. Okey, ni penutup dia jenis besi. Jenis besi ni. Okey, dan cantik. Cantik. Dia punya ni kayu, ni besi. So badan dia jenis besi juga. Ni jenis kuali yang tak melekat lah. So siapa yang suka kuali warna hitam, tak nak beli putih sebab takut kotor ke kan. Okey, awak boleh try yang ni. Jenis lip pencil ni biasanya boleh je guna atas semua jenis dapur. Dapur induction ke, dapur gas ke, dapur elektrik ke boleh. Dan dia punya body ni ringan je. So tak adalah kita angkat berat-berat sangat. So dia punya tangkai ni tadi kita just letak kat situ. Letak sini dan kita letaklah dia punya skru kat sini. Pusing je. Yang ni anak-anak pun boleh buat. Okey. So dah letak ni. Ujung dia ada lubang macam ni. So senanglah kita nak sangkut. Dah siap pasang tu boleh sangkut kat dinding. So siapa yang nak beli kuali yang jenis besi ringan dan tak melekat, awak boleh beli kuali ni. Ecowin. Okey.